Kalau aku tak buat, macam mana nak hidup? Banyaknya ada ayah. Hari-hari ni cari ayah apa? Siapa yang bagi? Kawan ayah semua yang bagi tu. Seorang lagi pegawai kanan polis berpangkat Superintendent ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi siasatan perolehan kontrak perkhidmatan penyelenggaraan Sistem Command dan Control Communication and Computer C4 bernilai RM15 juta. Peranan SPRM membanteras rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Apa itu SPRM? SPRM adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegahan Rasuah Persekutuan Malaysia BPRM atau singkatan BPR. Mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai Pertubuhan Kerajaan Persekutuan. Pada 1 Januari 2009 diubah menjadi jabatan penuh. BPR digubal dan dinamakan semula sebagai SPRM. SPRM mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama adalah menerima aduan dan salah guna kedudukan. SPRM menjadi saluran rasmi untuk menerima laporan kes rasuah. Aduan boleh dibuat secara online, telefon, surat atau secara terus. Ini dapat menggalakkan masyarakat melaporkan salah laku. Yang kedua, SPRM menjalankan siasatan. SPRM menjalankan siasatan terhadap kes yang dilaporkan dengan mengumpul bukti, memanggil saksi dan membuat tangkapan jika perlu, dan boleh membawa kepada pendakwaan di mahkamah. Pada jam 9.40 pagi, dengan kenderaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, suspek 3 lelaki dan seorang wanita berusia 50 hingga 70-an. Yang ketiga adalah menambah baik sistem. SPRM mengesan kelemahan dalam sistem pentadbiran yang cenderung kepada rasuah. Mereka memberi cadangan penambahbaikan kepada agensi kerajaan atau swasta. Tujuannya untuk menutup ruang berlakunya rasuah. Dan yang terakhir adalah mendidik masyarakat. SPRM menjalankan program kesedaran dan pendidikan anti rasuah, menyasarkan semua lapisan masyarakat, sekolah, universiti, sektor awam dan swasta. Ini dapat membina budaya integriti dan tolak rasuah dari peringkat awal. Rasuah musuh kita bersama. Jika anda ada maklumat, laporkan segera ke aduan SPRM.